saya simpan emas dalam akaun Gap? Boleh ke saya tak nak fizikalkan, hanya nak biarkan saja dalam akaun Gap tersebut? Tuan-puan, bagi yang nak tahu jawapan dia, pastikan tengok video ini untuk tahu jawapan dia. Jangan lupa juga untuk like dan save untuk rujukan tuan-puan pada masa akan datang. Bagi yang nak mula menyimpan, antara persoalan yang selalu ditanya ialah, boleh ke kalau kita simpan dalam akaun Gap ni, tak nak fizikalkan, tak nak keluarkan dalam bentuk emas fizikal lagi? Jawapan dia boleh, sangat-sangat boleh. Sebabnya emas dalam akaun Gap ni bersandarkan emas fizikal. Kalau kita simpan dalam akaun Gap ni, risau takut kalau kita fizikalkan, takut hilang, takut tercicir, takut ada orang curi dan sebagainya. Boleh sahaja biarkan dalam akaun Gap tersebut. So selama mana tuan-puan biarkan emas tersebut dalam akaun Gap, tak ada caj simpanan yang dikenakan, tak ada caj tahunan dan caj-caj lain. So tuan-puan tak perlu risau. Tuan-puan hanya perlu bayar untuk simpanan emas itu sahaja. Jawapan dia boleh sahaja. Dan sampai tiba tuan-puan lebih yakin nak fizikalkan emas, boleh saja fizikalkan ikut design yang tuan-puan inginkan. Bagi yang belum mula simpan emas, jom kita daftar akaun emas hari ini. Cara dia ialah klik link dekat profil saya, daftar terus akaun secara percuma. Kemudian tuan-puan boleh terus mulakan simpanan emas tuan-puan dengan serendah RM100 sahaja. Dan ingat, kena konsisten, tambah setiap bulan, barulah lebih cepat kita capai matlamat simpanan emas kita. Oleh itu, simpan emas dalam akaun Gap ni bersandarkan emas fizikal. Kalau kita tak nak fizikalkan pun boleh, tinggalkan saja dalam akaun Gap tersebut. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.